Ada satu ketika tu, customer ni datang, sakit tak ada, apa pun tak ada. Jadi kita bekam macam biasa. Tapi tiba-tiba pada waktu tu, tengah dalam kondisi kita tengah bekam darah. Masa tu darah tengah banyak dalam kat atas badan ni. Lepas tu tiba-tiba dia berjerit. Kuat jerit dia. Dia punya kuat ni, bangunan tingkat 3 sampai bawah boleh dengar lah dia punya jerit. Memang sangat kuat. Bila nampak macam tu, tiba-tiba dia tengah diam ni, dia terus kembangkan badan dia. Kembangkan badan dia menyebabkan semua kap kat atas badan ni semua jatuh, habis darah bersepah-sepah. Waktu tu saya pegang dia punya bahu. Ada seorang lagi terapis, dia pegang bahagian badan supaya tak nak dia ni bangun dan lari ke mana-mana kan. Tiba-tiba masa kita pegang ni memang tak kuat lah. Dah macam harimau web, dia punya kepak tu kan. Kita tahan sekuat mungkin waktu tu tahan. Memang tak tahulah macam nak tekan habis tu kan. Tiba-tiba wow! Tiba-tiba dia pusing kepala dia habis. Pusing ni sampai belakang habis. Dia pusing tu, mata dia tajam ni. Hujung mata tajam, tengok kita tengah pegang ni. Pada waktu tu memang sangat takut lah, boleh katakan. Kita tak ada apa-apa base ruqyah waktu tu. Kita baru dalam bidang bekam. Boleh katakan saya dah tak rasa kaki waktu tu. Memang hilang terus kaki ni. Nak pegang ni pun dah tak larat dah. Terlalu kuat. Baca ayat-ayat sekian-sekian, tepuk. Baca tepuk. Mesti mengamuk lagi, bergerak lagi kan. Baca tepuk lagi belakang badan dia ni. Dekat tengkuk dia ni kan. Dah tak tahu nak buat apa. Memang serah apa nak jadi lah. Tepuk sekali, tiba-tiba dia pengsan. Kita bersihkanlah semua darah pada atas badan dia ni, semua dibersihkan. Yang ni semua dah ada lah dekat apa langsir-langsir ni semua dah penuh darah. Dalam lebih kurang setengah jam tu kejut. Alhamdulillah dia bangun balik dan dia tanya, ada apa? Kenapa? Kan? Dia macam pelik, dia pun tak tahu apa benda. Jadi kita cerita baliklah pada waktu tu, tanyalah, ada apa-apa gangguan ke sebelum ni? Sebelum datang bekam. Dia kata tak ada. Cuba ingat-ingat balik, ada tak benda-benda yang berlaku sebelum ni yang berkaitan dengan jin ni? Dia kata, kalau ikutkan memang saya punya keturunan ada saka. Oh, kenapa tak cakap ada saka? Dia kata, saya dah buang dah benda tu. Dah ruqyah beberapa kali dan buang. Dan saya ingat dah tak ada, rupanya ada lagi. Bermakna bekam ni, dia boleh paksa jin tu keluar. Bila jin tu tak puas hati, dia lawan kita balik. Dia tak nak dikeluarkan tu, dia akan buatlah satu tindakan tu. Waktu tu kita sarankan teruslah untuk jumpa dengan ustaz-ustaz yang mana boleh bantu untuk masalah saka ni. Selesaikan dulu masalah tu daripada dia bekam dulu. Jadi apabila benda tu dah selesai, dah dikeluarkan ataupun dah diputuskan saka tu, barulah datang bekam. Mungkin kita bekam tu akan bantu keluarkan serpihan-serpihan jika ada. Bekam dengan mistik ni dia kuat sebenarnya. Apabila bekam dijalankan, jin dia duduk dalam salur darah tau, salur darah manusia. Jadi apabila kita bekam, kita keluarkan darah yang kotor. Jin kan suka tempat yang kotor. Bila kita lepaskan darah tu, sebenarnya kita tengah memaksa jin untuk keluar. Paksaan, secara paksa. Digabungkan dengan bekam sihir tadi ni. Bekam ruqyah ke, bekam sihir ke. So dua-dua ni berkesinambungan lah. Sebenarnya ruqyah kita buat penyerangan pada jin sampai jin lemah, dan ada kalanya jin tu keluar pada ruqyahnya. Tapi kadang-kadang jin tu bijak, sembunyi-sembunyi. Kadang-kadang dia dah keluar dulu awal-awal. Dan benda tu kena digabungkan dengan bekam untuk keluarkan serpihan-serpihan yang tertinggal ni. Itu yang bagusnya, sebab ada hadis dia Rasulullah buat waktu Rasulullah kena sihir, buat kat kepala. Bermakna konsep bekam ni adalah mengeluarkan penyakit, mengeluarkan racun, mengeluarkan lebihan-lebihan yang kita dah tak gunakan. So besarlah bekam ni sebenarnya, bukan cikai-cikai benarnya. Cuma masalah kita pada moden, saya minta maaf, saya bukan nak sentuh siapa-siapa, tapi bekam ni tak ada kajian lah, tak ada ni lah, tak percayalah. Babe, hadis ni Rasulullah lebih tinggi daripada kajian-kajian. So kalau benda tu tidak baik, Rasulullah tak buat dan tak suruh umatnya buat. Tapi benda ni sangat baik, sebab tu disuruh buat. Untuk keluarkan racun, untuk bagi badan kau stabil supaya kau terselamat daripada terkena penyakit-penyakit yang serius. Dan sekarang ni tengah berlaku penyakit-penyakit yang tiba-tiba entah macam mana, tiba-tiba kronik. Tapi bukan masa sakit tu dibuat, masa dia tengah sihat. Sebelum dia sakit, dia stabilkan dulu badan dia, dia lancarkan dulu aliran darah dia. InsyaAllah dia ikhtiar macam tu boleh mengurangkan risiko dia terkena penyakit-penyakit yang kronik secara tiba-tiba. Bermakna jin-jin yang masuk dalam badan orang boleh dikeluarkan, sebab Nabi buat benda tu semasa dia disihir. Kan tu dah bukti yang jelas. Nak bukti apa lagi?